Setiap hari, kita buat beratus-ratus pilihan daripada benda simple macam nak minum kopi apa sampailah ke keputusan besar yang boleh ubah hidup kita. Pernah tak terfikir apa yang gerakkan semua ni? Sebenarnya, ada satu kuasa halimunan yang bekerja di sebalik setiap tindakan kita. Kuasa tu ialah motivasi. Dan hari ni, kita akan bedah siasat psikologi di sebaliknya. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita berhenti sekejap. Saya nak anda tanya soalan ini pada diri sendiri. Jujur, apa sebenarnya yang buat anda bangun pagi? Apa yang buat anda teruskan bila rasa macam nak putus asa? Fikirkan betul-betul, sebab jawapan anda tu adalah kunci kepada semua yang kita akan bincangkan lepas ni. Cuba tengok gambar ni. Ia gambarkan perjalanan motivasi dengan sangat sempurna, kan? Motivasi ni bukan macam switch lampu, on dan off. Ia satu pendakian, satu siri langkah-langkah kecil. Bermula dari rasa, saya tak akan buat, sampailah ke puncak kejayaan. Dan hari ni, kita akan cuba faham setiap anak tanggi dalam pendakian tu. Baiklah, ini dia peta perjalanan kita. Mula-mula, kita akan kenal pasti enjin tindakan. Apa itu motivasi? Lepas tu, kita akan ke garisan hadapan, tengok macam mana ia berfungsi dalam situasi genting. Seterusnya, kita akan cuba memahami dorongan dalaman kita, guna beberapa teori penting. Kemudian, kita akan lihat persimpangan perubahan yang penuh cabaran dan kita akan akhiri dengan yang paling penting, mencari sebab anda. Bahagian 1, enjin tindakan. Okey, sebelum kita belajar cara nak gunakannya, kita kena faham dulu apa benda sebenarnya motivasi ni. Jawapannya ada pada asal-usul perkataan tu sendiri. Motivasi ni datang dari perkataan Latin movere yang maknanya bergerak. Jadi, senang cerita, motivasi ni adalah apa-apa saja yang ubah kita dari keadaan statik kepada bertindak. Ia adalah kuasa yang menolak kita ke arah satu-satu matlamat. Dan kuasa ni datang dari dua tempat utama. Cuba bayangkan macam ni. Motivasi intrinsiknya adalah api dari dalam. Anda melukis sebab anda seronok melukis. Itu ganjarannya. Manakala motivasi ekstrinsik pula adalah tarikan dari luar. Anda kerja lebih masa sebab nak kejar bonus. Api dari dalam dan tarikan dari luar. Hidup kita ni sentiasa menyeimbangkan kedua-duanya. Cukup dengan teori. Sekarang, jom kita tengok macam mana motivasi ni berfungsi di dunia nyata, di barisan hadapan. Dalam situasi di mana pilihan yang kita buat tu betul-betul soal hidup atau mati. Untuk kajian kes kita akan rujuk bahan latihan daripada pakar sebenar di Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia atau AADK. Jadi, ini bukan lagi teori dari buku teks tau. Ini adalah psikologi yang diguna pakai untuk selamatkan nyawa. Dengar baik-baik petikan ni, memang menusuk. Motivasi bukan setakat untuk mula, ia juga untuk terus bertahan. Dalam proses pemulihan, nak cari motivasi untuk masuk pusat tu pun dah satu cabaran besar. Tapi, nak cari motivasi untuk kekal pulih, hari demi hari, itulah perjuangan yang sebenar. Jadi, macam mana para profesional ni bantu seseorang dalam perjalanan yang sangat sukar ni? Mereka tak main agak-agak. Mereka guna satu kit peralatan yang penuh dengan teori-teori psikologi yang terbukti berkesan. Jom kita buka kit ni dan tengok beberapa alat yang paling penting. Dan kita mulakan dengan alat yang paling popular dalam kit ni. Saya yakin ramai antara kita pernah nampak gambar rajah ni, hierarki keperluan Maslow. Logik di sebalik piramid Maslow ni sebenarnya sangat mudah difahami. Ia macam kita bina rumah. Kita mesti siapkan tapak yang kukuh dulu, iaitu keperluan asas macam makan minum dan keselamatan sebelum kita boleh bina dinding perhubungan dan bumbung kejayaan peribadi, betul tak? Mana boleh kita fikir pasal potensi diri kalau perut lapar atau tak tahu nak tidur mana malam ni. Asas dulu, baru yang lain. Lepas tu, datang pula seorang ahli psikologi nama Clayton Alderfer. Dia kata, piramid Maslow tu memang bagus, tapi mungkin kita boleh ringkaskan sikit. Jadi, dia ambil 5 tingkat tu dan padatkan jadi 3 kategori utama. Kewujudan, pertalian dan pertumbuhan. Senang ingat kan? ERG. Macam yang anda boleh tengok kat sini, ia memang sepadan. Kewujudan tu untuk kelangsungan hidup asas kita. Pertalian pula adalah keperluan kita untuk rasa terhubung dengan orang lain. Dan pertumbuhan adalah keinginan kita untuk jadi versi diri kita yang terbaik. 3 pemacu utama yang merangkumi hampir semua perkara.
Alat kita yang ketiga datang dari McClellan. Dia kata kita semua ni didorong oleh kombinasi 3 benda. Keperluan untuk pencapaian, kuasa dan gabungan. Cuba anda fikirkan tentang diri anda sekejap. Mana satu yang paling kuat dalam diri anda? Anda jenis yang suka capai matlamat, suka memimpin, atau anda paling seronok bila dapat bekerjasama dalam satu pasukan? Bila kita tahu apa pemacu utama kita, ia boleh ubah cara kita bekerja dan hidup. Teori terakhir kita, teori jangkaan Vroom. Bunyinya macam rumit, tapi sebenarnya ia macam satu formula matematik yang simple. Bayangkan, motivasi itu macam rantai yang ada 3 pautan. Pautan pertama, jangkaan. Bolehkah aku buat benda ni? Pautan kedua, instrumentality. Kalau aku buat, dapat ganjaran tak? Dan pautan ketiga, valence. Aku betul-betul nak ke ganjaran tu? Kalau salah satu pautan ni putus, kalau jawapan untuk mana-mana soalan tu tidak, maka keseluruhan rantai motivasi tu akan hancur. Tanpa kita sedar, kita buat kira-kira ni dalam kepala kita untuk semua benda. Okey, kita dah ada kit peralatan teori. Sekarang, jom kita lihat macam mana ia diguna pakai bila keadaan mula jadi rumit, bila kita berada di persimpangan jalan dan motivasi kita menarik kita ke arah yang berbeza-beza. Hidup ni jarang sekali senang kan? Selalunya, motivasi kita akan berkonflik. Contohnya, macam kena pilih antara 2 tawaran kerja yang hebat. Atau lagi teruk, kena pilih antara 2 pilihan yang kita tak suka. Macam ditelan mati emak di luar mati bapa. Kadang-kadang, satu pilihan tu sendiri ada baik dan buruknya. Macam nak bebas dari pusat pemulihan. Tapi pada masa yang sama, takut akan kembali ke tabiat lama. Inilah sebabnya kenapa perubahan tu kadang-kadang rasa sangat sukar. Jadi, macam mana nak bantu seseorang harungi semua kekeliruan ni? Pakar di AADK guna satu plan hala tuju yang dipanggil 5 peringkat perubahan. Ia satu model yang sangat bijak sebab ia faham yang perubahan tak berlaku dalam satu malam. Kita tak bangun tidur dan terus berubah. Kita bermula dengan prakontemplasi, masih tak nampak ada masalah. Lepas tu kita masuk fasa kontemplasi. Mungkin betul ada benda yang kena ubah. Kemudian persediaan, tindakan dan akhirnya pengekalan. Dan inilah idea yang paling penting dalam modal ni. Ia bukan satu garisan lurus, ia sebuah roda. Macam yang ditunjukkan dalam rajah ni, kita boleh bergerak ke depan dan kadang-kadang ke belakang. Kalau kita tersasar atau relapse, itu tak bermakna kita gagal dan kena mula dari kosong. Ia cuma bermakna kita kembali ke peringkat yang lebih awal dalam kitaran, tapi kali ni dengan pengalaman baru. Ini satu anjakan pemikiran yang sangat besar. Yang penting kemajuan, bukan kesempurnaan. Kita dah terokai teori, kita dah tengok macam mana ia diguna untuk membina semula kehidupan. Sekarang, untuk bahagian terakhir, dah tiba masanya untuk kita halakan cermin tu pada diri kita sendiri. Macam mana semua ni boleh diguna pakai untuk anda? Perkara yang paling penting untuk kita ingat ialah prinsip yang sama yang bantu seseorang atasi ketagihan adalah prinsip yang sama yang boleh bantu anda capai apa sahaja matlamat. Tak kisahlah sama ada nak bina bisnes, nak mahir main alat muzik atau nak jadi ibu bapa yang lebih baik. Memahami seni bina motivasi dalam diri kita adalah satu alat yang sangat-sangat berkuasa. Dan dengan itu, kita kembali ke soalan awal tadi. Tapi sekarang anda dah ada kit peralatan, anda dah ada peta jalan, anda dah nampak apa yang diperlukan untuk buat perubahan yang paling sukar. Jadi saya tanya sekali lagi, untuk apa sahaja yang anda ingin capai dalam hidup, apakah sebab anda? Apa enjin yang akan gerakkan anda ke depan?